Hai, macam korang tahu aku baru lepas sihat daripada demam panas dan aku ada tonsil dekat aku. Tapi it's okay, video kali ni aku dah simpan lama dah. Aku nak reveal semua aku punya squishy. Squishy kita yang pertama, coklat. Bau dia bau kopi macam tu. And dia entah kenapa sejak bila aku suka squishy, sejak aku buat Korea hari tu. Next one, yang ni adalah croissant. Bau dia bau roti macam tu. A bit sticky sikit kat tangan. Oh, tangan tak, dia melekit kat sini je. Nak macam bau perfume sikit. Sticky sikit. Roti lagi, aku tak tahu kenapa aku suka beli yang roti. Sebab yang roti ni dia like macam bau dia. Ni 1, 2, 3. Oh, bodoh. Lepas tu kita ada blueberry milk. Tada! Ni lagi bau roti. Ni dia punya cantik kan, dia punya fade biru ke putih ni. Yang paling famous yang selalu lalu kat TikTok shop. Bau dia tak sedap ke? Dia lambat naik tau lagi. Dan dia akan kembali ke bentuk asal dia. Dan kita ada pau. Nampak tak belakang ni dia like macam berkilat macam tu. Dan depan dia ni dia like macam mik. Ni. Bau ni sedap. Walaupun dia warna putih, tapi dia bau kopi tau. Kita tengok dia punya squishy dia. Gitu. Coklat. Dalam bentuk bar macam tu. Wow. Tapi dia like macam bau kopi juga. Kenapa dia tak bau coklat? Ini seronok. Dan belakang bebas. Gitu. Depan dia ni kalau macam one, aku beli bun. Milk bun ni. And then dia ada wrap. Bau roti. Ni pun macam paling besar juga yang aku ada. Tiramisu bun. Dia lambat gila naik, nampak tak? Left. I love. The last one. Ada. Macam tu. Tapi bau kopi. So itu semua aku punya squishy. So korang, kalau korang tengok korang suka yang mana. Tapi kalau korang nak beli, korang boleh tengok dekat Shopee aku. Okay, bye bye.